Halo guys. Halo guys. Hari ni aku nak main FC Mobile lagi. Ni aku akan main dekat Real Division. Demi memasuki world class keempat IV. Okey. Dah nak mula guys, dah nak mula. Tu tim aku 113. Ni aku lawan 106. Okey, given ni New Year. Okey. Ni New Year yang biasa punya. Okey, kita main santai je lah. Tapi aku nak bagi respect lah dengan orang ni. Sebab dengan over year yang 106 dia boleh naik world class. Gila. Aku saja naik world class pun over 110 dulu. Ni pun aku dah tukar keeper jadi sell. Wow, okey. Aduh, dapat keset je pula. Mantap. Palmer, naik Palmer. Cah. Andai Herrera. Laju. Oh. Mantap gila. Yo. Masuk. Support dulu guys. Lepas tu kita akan tengok gol kita macam mana. Malas aku. Lambat. Okey, gol Palmer. Andai Herrera. Palmer. Timber. Wilbeck. Okey. Gol kedua guys. Support dulu. Yang ni gol dia tak hebat mana. So aku akan skip. Okey. Thank you for a ball. Baik dua orang ni bagi bola ke aku. Okey. Gol ketiga. Tak apa. Kasih support. Kita tak baik berlagak dengan tim yang over dia bawah kita guys. Kasih support Oh, Sterling. Andai. Oh. Okey. Andai Herrera. Anjay, tackle. Berada, tak apa, berada. Tackle kau. Okey. Timber, Welbeck. Aduh. Ish, naik. Aduh. What the? Kok dia pas di situ ya? Wow. Okey. Smash. Ambil kau main body jom ah. Aduh. Kita nak main bola bukan nak main body. Ciwel. Aduh. Tak dapat pula. Maradona. Gila Maradona apa? Bisa tu Maradona kelecek gila. Kenyang alhamdulillah. Yo. Okey, berjaya rampas. Sterling. Yo, mantap brother. Tinggal member seorang. Masuk. Support dulu guys. Go tak hebat mana. Brother, jangan marah brother. Aku main je. Jangan marah tu. Itu aku dah lawan 100. No. Palmer is king. King of the cold. Dingin. Aku farming. Tengok tu macam mana dia gelecek. Belajar. Anjing apa kau? Dapat mula bola. Gelecek. Oh, masuk. Tendang. Go.
Itu namanya kehebatan Cole Palmer. Gila tu. Anjay. Ni cantik gila gol aku kata. Cantik gila. Aduh, terskip pula. Cole Palmer, kau tinggalkan aku. Tak apalah. Asalkan dah ketinggalan 5-0 pun tak apalah. Ngomong nak dah. Itulah. Ngomong nak ni tak pandai dia main body. Aduh. Ni habis semua tak pandai main body. King okey lah kalau Mbak main body. What the heck? Kopas ke siapa gila? Oh. Wilbert. Pas sikit. Okey. Boleh lah. Satu gol lagi. Tambah. What the heck? Tambah. Ande Herrera. Mantap. Yo, waktu penuh guys. 6-0. Yo, gila. 6-0 guys, 6-0. Welbeck buat 2 gol, Palmer buat 2 gol, Ande Herrera buat 2 gol. Bisa. Okey. Permainan Real Divisi. Yes, mantap. Yo, masuk. Uish. Anjing 1 bintang lagi, cok. Tak ingat tu. Okey, tak apa. Tambah 2 bintang, okey lah. Okey, yang ni aku claim. Yang ni patutnya aku dah cetak 2 gol. Okey. Cara langsung mod tantangan. Aku tak tahu ada apa. Mak kau. Buatlah 1 gol pun. Aku masuk sini aku nak buat 1 gol je. Pakai Ander Herrera ataupun Rizal ataupun Sterling. Okay. Sebab kata gelandang tengah kan. Ada Van Dijk, Declan Rice, Erling Haaland, Cole Palmer, Bruno Fernandes, Guimaraes. Aduh, balak pula. Aku benci balak-balak. Kalau pakai F1 apa go? Anjing. Lepas tu nak kena pusing-pusing. Macam gila. Wow. Laju juga aku. Aduh, langgar sikit. Laju juga Wilbeck. Wow, tapi itulah. Menang dah ni. Shuttle. Aduh, aku tak ingat tu. Yang awal-awal latihan. Yang ni bawa perlawanan. Okey, kita akan pakai Ander Herrera. Kalau lawan tim beban apa kot? Macam Barcelona ke? Barcelona 5 UCA beban. Anjing apa pula ni? No, what the heck? Kau ni tiba-tiba gini? Yo. Aku tak nak tu macam ni. Wah. Kayaknya teruk ni. Memang sah aku kekal weh. Dua percubaan. Ya. Sah. Wah. Gila tu. Belok. Patut dah Welbeck, patut le. Dah takkan kemahiran lah ke? Gila tu. Anjing kemahiran lah ke? Patut lah. Malas aku. Kena cari untuk buat 1 gol lagi. Tantangan akhir pekan dah habis. Terbuka dalam. Okay, mod tantangan. Aku main kat divisi je lah.
Lambat sangat. Kata main sangat dengan versus. Tapi kalau aku main dekat, biar je lah. Aku cuma nak buat 1 gol je. Tapi ada Herrera mungkin tak ada. Aku skip dulu lah sekejap. Okay guys, sudah selesai. Apa nama ni? Sekejap. Kita tengok iklan satu. Aku skip sekejap. Okay guys, aku nak gacha. Okay. Okay, please, dapat please. Yo, England. LW. Everton. Yo, Jack Grealish guys, 112. Gila. Yo, mantap. Mantap gada, mantap. Yo, mantap gada. Okay, yang tak okay. Orang please dapat yang okay. 112 dah ada. Sekarang 113 perlu ada. 113 tak ada. 114, 115. Okay. Sedih aku nak tekan. Okay. Pembukaan paket aku tekan ni. Okay, please. England lagi. Yo, CDM. Oh, nak tegak. Okay lah. Boleh lah. Kita guna untuk sekejap. Aku saja nak test kali ni. Disebabkan aku dah tak boleh nak buat YouTube sampai akhir tahun ni. So aku nak try bundle harian wifi time. Aku tak kisah dapat apa, 114, 100 apa. Ni memang aku saja untuk terakhir kali aku main. Tapi ni mungkin bukan video terakhir. Okay. Kalau dapat yang 114, okay. Aku tak tengok. Tak apa guys. Aku tak tengok. Aku kira lepas tu aku buka mata. 1, 2, 3. 108 okey lah. Tak apa. 108 ni sebenarnya dah okey. Okey untuk jual lah. Tapi tak boleh jual. Satu, 2, 3, 4, 5. Okey. Aku nak cari LB sebenarnya. Jack Grealish mantap dulu tak. Aku kena tukar dulu. Tengok dulu macam mana. Kalau tak aku kena upgrade dulu Jack Grealish ni. Okey boleh. Jack Grealish memang pandai mengumpan dia. Kevin De Bruyne lah bijak. Aku naik peringkat dulu. Biar bertambah. Kemahiran, skill point. Sayap. Yo, okay guys. Jack Grealish. Aku boleh lagi tapi aku malas. Aku nak upgrade orang lain. Aku minta maaf. Tapi LW aku ni pun masih boleh buka. David Neres. No. Tak boleh gerak. Apa dah jadi? Yo, bijak. Apa sebab tak boleh gerak ni? Mengelak anjing. Gak sabar guys. Aku bye dulu lah. Bye korang.